Kalau anda tunggu lagi, anda terlepas aset yang paling senyap, Puppy Power. Saya nak tanya anda terus, kalau anda nak simpan untuk tempoh jangka masa panjang, anda masih nak simpan semuanya dalam bentuk duit kertas? Sebab realitinya, nilai duit kita akan semakin lama semakin susut. Dan bila krisis datang, ramai orang baru nak terhege-hege nak cari aset yang selamat. Masalahnya, bila semua orang baru nak mula terhege-hege, biasanya kita dah terlambat dah. Sebab tu saya cakap, kalau anda masih ragu-ragu pasal emas, dengar 5 sebab ni. Pertama, emas tidak pernah jatuh kosong. Beribu-ribu tahun, emas tetap bernilai. Krisis datang dan juga pergi, emas tetap laku. Kedua, emas kita boleh mula dengan modal yang kecil. Tanah, anda tak boleh beli dengan harga RM500. Tetapi emas, anda boleh mulakan bajet 1 gram ataupun 0.5 gram serendah RM500 ke RM600. Ketiga, kekayaan berada di dalam tangan kita. Bila kita simpan emas, kita akan pegang nilai harta kita. Bila kita perlu duit, kita boleh jual ataupun kita boleh pajakkan. Keempat, mudah alih. Kecil dan senang dibawa ke mana-mana. Senang kita nak pergi overseas ke, kita nak lari ke, kita nak pergi ke luar negara ke. Sebab emas ni laku di seluruh dunia. Kelima, privasi. Simpanan emas tidak akan terpapar dalam sistem kewangan konvensional. Takkan ada orang tahu berapa jumlah simpanan emas anda. Kalau anda ada bajet simpanan untuk 2 tahun ke atas ataupun lebih daripada 2 tahun, ini adalah waktu yang paling sesuai untuk anda tukarkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas. Jangan tunggu semua orang dah mula baru anda nak bergerak. Sekiranya anda ingin memulakan simpanan emas bersama Puppy Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.